Hey guys, aku berada di Sepang Track Day. Dah lama aku tak pergi. So hari ni aku dengan aku punya anak aku belakang ni, kita buat video sikit lah, gambar-gambar sikit. Jom kita pergi ke kokpit yang pertama dulu lah. Kokpit yang pertama kita ambil mana yang ada. Jom, let's go. Jangan lupa subscribe, like and share. Step up. Okay guys, kita ambil video belah sini pula, kat abang ni area. Jom ke dalam Aris. Kita masuk ke dalam, kita tengok video dalam tu. Jom dalam. Dalam jom. Kokpit kat sini kita tengok Kokpit ada kat sini. Tanya kat abang ni Ada ST1000. Kita pada berapa malam kita masuk. Aku dah orang tengah buat setting tadi ni kat sini. So tu dia, mantap bye. Nice bye tu. Okay guys, aku berada di kokpit yang kokpit kecil ni lah, dekat Southern kot. Yang Northern tu tak buka, dia buka yang ni. So kita tengok yang ni. So aku buat jadual dekat sini. Kokpit yang kat sini tengok dia punya jadual pagi lah. Nanti yang MT online nanti jadual dia petang. So aku bawa korang kat sini dulu. Ini CAC. Motor-motor yang ada kat sini motor kat sini dia akan membalak sebentar lagi Ini tunggu turn, tunggu briefing dan seterusnya lah kat sini. So ini kokpit nombor apa aku tak sure lah. Sampoi je. Sampoi berlengging seorang Arwan ZS6. Oh, motor ZS6, anak aku minat ZS6 ni. Geng ZS6 ni dia orang tetap ada orang ni. Dia Kona. Geng ZS6 Kawasaki ZS6 ni tu tetap. Sekarang tengok. So Arwan ini Arwan baik Arwan. Jom kita orang tengok sini. Anak aku dah ke depan sana Dia ikut turn lah, dia tengah hitkan tayar dia. Pakai sistem ni dia tengah hitkan tayar dia. So mantap lah. Oh, motor dia tengah hitkan tayar tu. Diorang mau berjam lah, mungkin sampai pukul 12 kot diorang akan stop. Standby, ikut turn diorang. So ke bawah perjalanan ke sana. Tu dah bermula dah nampaknya. Jom let's go. Punya pembalap. Kita jumpa beradaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, nampak Tolong. Okay. Hei, Assalamualaikum. Tak main kan? Tak main. Aduh, tak main uli lah. So, geng kita sini. Ya bang, tadi bang Baik. Cek bang. Tadi okey Mantap. Salam dulu. Kita ambil berkat. Mana tahu belum strike. Geng MT yang ada kat sini So, kokpit nombor P7. Dia punya P7. Hey, ambil full. Hey, ini nak belajar Willy dengan dia. Mantap Lama sikit. Lama sikit. Lama kepala Baik. Okey bang, datang support. Terima kasih. Baik. So Apple dah siap dia set, tayar dia. Tukar pit lain sana. Bang, baik. Okey, Assalamualaikum. Baik Baik, alhamdulillah sihat. Jom. Tak ada. Okey, ada. Okey, baik. Okey, mana motor? Mari. Okey, mari. Kita ada Tengok sikit. Okey, ngam. Motor dia jom kita tengok motor lagi. So itu geng kita yang pit dari pit 7 dah tukar ke pit sana lah kot. Tukar ke sana. Jom. MT ada 2 tempat, satu kat sini, satu kat sana. So kat sini E and the gang kat dalam ni lah. So dalam ni Ibu ada masuk dia geng MT ni grup lain lah, ini grup MT dia punya pit tu kat sini tambahan lah. So kita tengok E pun dah tengah standby, tengah siap. Dia punya tengah buat setting tu. Ada kasut baru nampaknya. Ada MT, dia orang pergi kat luar lah, tak support. Yang kuning ni tu motor Idris, motor Arwan, motor MT dia orang lepak kat sana lah. So lepak kat sana. Baik. Main lah, tak salam.
Tak join? Tak ada keberanian Anas. Okey, baik. Okey, jom kita tengok dia orang yang susun kat sini lah. Jo pun ada kat sini. Nawi pun ada kat sini. Jadi mana? Baik. Jadi jom Nawi. Baik. So selamat membalap Baik. So Z pun kat sini. Ada geng lah. So kita tengok ke depan tu lagi pukul dah pukul 1 aku dah masuk. Dan aku ke sana tengah ambil guys, geng-geng MT pun semua dah ready. Banyak dah standby, pukul 1 kan nak gerak. So kita share kan apa yang ada kat sini So geng-geng pun semua dah ready. Geng-geng semua dah ada. Dia pun siap, jadi bang Golak bang Sedai, tak tahu. So pun dah besar senam setempat. Dia tengah beri petunjuk nampaknya. Saya memberi nasihat kepada ini Sipu memberi nasihat tengah buat dagangan buat dagangan badan dagangan tengah buat dagangan try the best Udah so ini Suren bro. Baik. Jadi mana? Baik. Oh, dia mana? Okay, good. Yes, okay, brother ni punya. So, GMT sana. Ni Adi. Alamak, mana? Ui, Abang Adi. Tu. Motor mana? Motor. Dia bawa So, geng-geng MT Fighter and the gang memberi sokongan nampaknya ni geng-geng motor-motor dia orang semua. So, geng-geng MT Fighter. All the best. Mantap Jadi Anti Fighter terbaik. Besok Oh, yang ini geng-geng MT Kajang, Mr. Aan and the gang. So, ini motor boleh dinafikan lagi kita punya SIC pun dah kenal dah motor ni. So ini pun sama. Track ni pun dah kenal. Lalu motor ni pun dah kenal. Toram, sini Toram All the best Toram. So ini yang ini Z and the gang. Faris ni pun ni sangat ini pun sangat berbahaya sekali berada di sana. Tak ada itu semua dongengan So di sana Abang Z and the wife so, abang pun steady. Dah jumpa selotip So jumpa selotip abang Okay Z, all the best Z, bro Z. Mantap Z. Baik, jadi bang Golak. Baik, mantap. Thank you. Baik. So Jo ini pun ini regular track ni. Mantap. Okey. So kejap lagi kita pergi ambil kat sana. Kita ambil kat sana, ambil gambar dia orang lah. Kita ambil reelkan dia dekat sini Dekat sini dah sana Jom sekarang kita tengok geng MT pula main kat track ni. Geng MT kita shoot gambar dia orang apa ni ada. Alright, jom. Jom sekarang kita tengok kat sana pula. Kita ambil baik. Kita ke sana pula. Kita shoot kat sana pula. Kita video kita kat sana, kita tengok. So guys, aku ambil gambar kat aku turn 15 kot. Kat turn 15. So aku ambil shoot gambar dari sini lah. Aku punya lens ni tak boleh cover penuh kot. Kena beri yang panjang sikit yang boleh dapat sharp. Okey. Tamat sudah perlumbaan kita hari ni. Perlumbaan bergambar. Kau ambil reel ni. Mantap sekali. Perlumbaan sekali bergambar ni. Sesi bergambar dengan ni. Minyak habis tadi. Aku tolong brother ni. Brother ni minyak habis. Ngam-ngam masuk dekat pit. Tak payah. Hey guys, biar sudah pembalapan kita susun motor kita kat belakang. Okey. Ini barisan motor-motor yang ada. Rasa agak beratus-ratus juga lah lebih kurang. So semua susun beratus ujung sana. Ini kita punya cinematicnya videographer. Ya, satu. Jom, tu motor ini motor ni. Motor ni ini motor ketua. Ini motor ketua sebab semua MT. R1, MT10 ni motor saya. Apa dia? Tak ada kan? Ketua. So, okey. So, dia retain motor-motor MT-09 yang hadir bagi support. Lepas tu campur motor lain lah, tapi jangan MT-09 lah. So kat depan sana geng MTJB jumpa lagi.
Guys, kita tengok kat sana. Kat sana kita tengok geng MTJB. MTJB motornya berkumpul sini. MT Sultan. Ini MT Sultan. Kita tengah tunggu ambil gambar. Track day. Nampaknya meriah sekali di sana. Track day bawa family semua bergambar. Bang, okey bang. Baik, lama. Baik mantap. So, gambar kat sini. Ini semua merhati. Bang, steady Sultan. MT Sultan. Baik. Tadi baik. Baik. Mantap.